Kalau satu orang, dia alim fiqh, tapi dia baca Quran tak sedap. Satu orang lagi, dia baca Quran sedap, tapi tak alim fiqh. Tiba-tiba kita nak tolak salah seorang tu jadi imam. Kita nak tolak yang mana? Maka jawapannya, kita ambil yang alim fiqh. Walaupun baca Quran dia tak sedap. Kalau baca Quran sedap, tapi tak alim fiqh, tak afdal jadi imam. Okey, kenapa? Kenapa orang yang alim fiqh, walaupun bacaannya tak sedap, diutamakan untuk menjadi imam berbanding seorang yang baca Quran sedap tapi tak alim fiqh? Kenapa? Sebab kalau yang baca Quran sedap tak alim fiqh, peranan dia dalam sembahyang tu memberi kesan kepada makmum tu sikit sangat di segi bacaan sahaja. Jadi bacaan tu duk baca sedap, Fatihah pada 2 rakaat. Kalau jenis baca derah ni, dengar rakaat pertama kedua dan surah 2 rakaat sahaja, lain kita tak dengar. Itu sahaja. Tetapi kalau seorang yang alim fiqh, dia boleh pimpin solat itu daripada awal solat sampai bagi salam dengan cemerlang. Dia akan meraihkan rukun tu confirm lah, tomak linah semua dia jaga, dan sunat-sunat solat pun dia jaga. Dan di samping itu, kalaulah di tengah-tengah solat itu imam yang memimpin solat itu katakan dia terlupa ataupun tersalah melakukan sesuatu perbuatan, makmum di belakang tegur dia. Oleh kerana imam tu seorang yang alim fiqh, dia tahu di mana kesilapan dia dan dia tahu macam mana nak membetulkan kembali solat tersebut untuk memastikan solat itu dalam keadaan selamat, tak batal. Tapi kalau seorang yang tidak alim fiqh, belum tentu dia dapat membetulkan keadaan. Satu. Contoh yang kedua, seorang yang alim fiqh, bila dia jadi imam solat, katakan dia terlupa baca tahiyat awal. Dia lupa tahiyat awal, dia naik tu sampai rakaat yang 3, baru dia teringat. Dia tidak akan turun. Dia tidak akan turun. Kalau dia turun, batal sembahyang. Tapi kalau imam yang hanya baca Quran sedap saja tapi tak alim fiqh, dia naik, dia terlupa baca tahiyat, boleh jadi dia turun balik. Sebab tu dia tak afdal jadi imam. Sebaliknya, imam yang alim fiqh ni, bila dia naik pada rakaat yang ketiga, baru dia sedap dia tak baca tahiyat awal, maka dia ada cara dia. Bila duduk tahiyat yang akhir, sebelum beri salam, dia akan sujud sahwi. Sebab apa dia buat gitu? Sebab dia alim fiqh. Dan contoh yang ketiga, imam yang alim fiqh ni, katakanlah dia batal solat ketika sedang sujud. Ketika sedang sujud. Ni soalan selalu orang duk tanya. Kalau imam batal solat ketika sedang sujud, mana dia tak boleh teruskan sembahyang lah. Dia tak boleh takbir Allahu Akbar, lepas tu dia tinggal sembahyang, tak boleh. Kalau orang tak alim fiqh, dia jadi keliru, dia tinggal macam tu lah. Bila dia tinggal macam tu, menjadikan makmum yang sedang sujud jadi ternanti lama sangat. Imam baca apa sangat masa sujud ni, jadi masalah. Kalau imam yang alim fiqh, ketika sedang sujud, dia terbatal solat, dia akan bangun, dia akan pergi ke belakang dia pegang salah seorang makmum tu, angkat dia, suruh menjadi imam solat dengan cara memberi isyarat, bahkan dia boleh bercakap, saya batal solat, tolong ganti saya menjadi imam. Itulah pentingnya seseorang yang alim fiqh menjadi imam. Jadi terjawab soalan, kalau ada 2 orang, seorang alim fiqh, seorang baca sedap, dan tolak siapa jadi imam, maka tolaklah yang alim fiqh. Kalau orang yang baca sedap tiba-tiba dia jadi imam, ada orang alim fiqh, sepatutnya dia ghostan ke belakang jadi makmum, bagi orang alim fiqh jadi imam. Tetapi yang terbaik, seorang yang menjadi imam tu ada 2-2 lah, alim fiqh dan baca sedap. Wallahu alam.